Wasilah dakwah ini amat besar manfaatnya sebab termasuk dalam beberapa media massa berbentuk pandangan masyarakat yang mana boleh disebut sebagai makanan pokok pada masyarakat, mendambakan informasi ataupun maklumat yang selalu dapat mengikuti perkembangan dunia. Orang nak tahu surat khabar ni biasanya sukan je lah tahu, tanya sukan. Satu lagi orang kata nombor ekor dia tu. Kan, dan surat khabar juga jawapan dia. Jadi dia nak tahu perkembangan semasa apa yang berlaku. Dan dunia melalui wasilah ini dapat berbentuk berita-berita Islam, penulisan artikel-artikel Islam sebagainya. Tapi orang tak baca surat khabar, dia baca surat khabar sekarang ni kan. Semuanya dalam bentuk maknanya maya. Tekan dalam internet, kalau nak baca ni keluar. Orang tak baca secara maya. Tapi ada tak orang baca? Ada. Dia nak feeling tu, dia baca jugalah yang manual tu. Tapi kita kata kita nak target dakwah ni, kita kata Ustaz, orang tak baca dah. Ada persen orang baca, 20% orang baca pun kita boleh sampaikan mesej dakwah kepada 20% yang membaca surat khabar. Mungkin 80% tak baca dah surat khabar. Kan berita-berita yang sedap sikit, gosip yang sikit padas. Yang panas-panas, yang fitnah-fitnah ni, yang itu yang sedap. Kan kalau baca yang betul-betul ni tak best, tak ada penambahan.